Bang, macam mana nak datang Pulau Tioman? Macam mana nak datang Pulau Tioman? Mudah je. Yang pertama sekali, korang kena cek duit dalam akaun bank korang. Sama ada cukup tak untuk datang melancong ke Pulau Tioman. Okey, untuk pengetahuan korang, yang mana datang melancong Pulau Tioman tu, korang yang tak biasa dekat sini lagi, tolong jangan booking bilik dulu. Korang survey harga tiket feri dulu. Bukan apa, ramai aja yang dah booking bilik, tapi feri tak booking. Last dia datang tu waktu musim cuti sekolah. Waktu musim cuti sekolah ni kebanyakan feri memang full. Tak kisahlah Blue Water ke kata feri ke, memang selalu full. Kalau contoh Blue Water ni, harga dia maintain. Dia ambil RM60 seorang untuk dewasa. Dan kanak-kanak RM55 rasanya. Untuk kata feri, dia hari-hari harga dia memang berubah. Kadang rendah, kadang tinggi. Tapi kalau public holiday, kebiasaan memang tinggi. Boleh cecah 200 hingga 300 untuk satu orang. Tapi korang kena rajin survey lah atau booking awal. Yang mana nak datang Tioman tu, macam aku cakap tadi, korang kena survey dua ni, feri dan bilik. Jangan booking bilik dulu. Macam aku cakap tadi lah, kita tak nak customer yang dah booking bilik, last feri tak ada, terpaksa ambil private boat. Private boat memang mahal. Harga dia RM1,500 hingga RM2,500. Dan kalau korang yang dah booking tu, tak mampu nak ambil private boat, bilik was burn. Cek tiga lah. First, duit dalam akaun bank. Kedua, feri. Ketiga, bilik. Kalau nak mudah, lebih baik aku sarankan korang ambil package. Okey? Kalau package ni, korang just datang langkah feri, terus datang Pulau Tioman. Kita bookingkan semua. Feri kita booking, bilik kita booking, aktiviti kita sediakan. Yang terbaik adalah ambil package. Tapi korang yang tak nak ambil package pun tak apa. Tapi aku dah bagi tips, 3 jenis tips tadi. Korang amalkan tips tu, okey? Jumpa di Pulau Tioman. Sudahkah anda belajar? Sila komen.